Siang bekerja sebagai jurujual, malam pula menjaja diri kepada pengunjung di kelab malam. Itu kegiatan dikesan dijalankan 12 wanita warga Filipina yang ditangkap dalam serbuan di sebuah pusat hiburan di Taman Megah Petaling Jaya, Selangor malam tadi. Malah mereka turut menawarkan khidmat seks di tingkat atas premis. Serbuan dilakukan Polis Cawangan Maksiat D7 IPD Petaling Jaya diketuai ASP Muhammad Nazri Daud bersama 2 pegawai dan 9 anggota hasil aduan orang awam. Simakan mendapati 9 daripada GRO ini menggunakan pas lawatan sosial, manakala yang lain gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri. 2 penjaga premis turut ditahan. Siasatan mendapati pusat hiburan ini mempunyai lesen operasi namun disalahguna kerana mengupah warga asing. Sementara itu, pasukan sama turut menyerbu sebuah pusat judi internet di lokasi berhampiran. Hasil pemeriksaan mendapati pusat ini bukan sekadar menjalankan kegiatan judi, malah menawarkan khidmat pelacur di tingkat 1. Penjaga premis seorang wanita yang hamil 3 bulan ditahan bagi membantu siasatan.